review AX kak, review AX. Untuk hari ni, kita tak nak review AX200, tapi kita nak review BX200 keluaran kuih. Ini dia. Untuk bahagian design BX200 ni, kalau korang boleh tengok dekat design bahagian depan dia dan lampu dia nampak lebih tirus, nampak lebih mancung berbanding daripada AX200. Untuk AX200, korang akan nampak lebih besar, lebih lebar, lebih bulky. Okey, dan untuk BX200 ni, kalau korang perasan daripada segi design bahagian tepi dia, didatangkan dengan fairing. Untuk BX200 ni didatangkan dengan 175cc, single overhead cam, single silinder dan juga 18.2 horsepower dan 17.2 Newton meter of torque. So top speed dia boleh pergi dalam anggaran 130 macam tu lah. Untuk bahagian features BX200 ni, korang akan dapat dashcam di bahagian depan dan bahagian safety pula korang akan dapat dual channel ABS, which is depan dan belakang, beserta dengan switchable TCS. So kalau korang nak tahu TCS tu apa, korang google lah. Untuk bahagian meter pula, kalau korang beli BX200 ni, korang akan dapat meter LCD bercolor. So nampak meter tu lagi cantik, lagi futuristic dan lagi modern. So yang ini paling special dekat BX tau. Even kalau korang duduk jauh pun, dia punya kunci boleh detect tau. So, untuk bahagian tank minyak dia, untuk BX ni, dia bagi 11 liter tau. Tapi untuk AX hanya 8 liter saja. So, setiap kali korang isi full tank, boleh pergi dalam anggaran 300 ke 350 km. Lebih kurang macam tu lah. Untuk QA BX200 ni, cash on the road dia RM8,600 saja. Dan untuk bulanan, RM255 sahaja. Tak ada duit muka tau. So, kalau korang berminat, jangan lupa tekan apply now dekat bawah. Dan jangan lupa like, follow dan juga share to the next video. Wallah.